Aku tak minat nampak kaya. Aku minat hidup tenang. Ramai orang kejar benda yang orang nampak. Kereta besar, phone mahal, lifestyle nampak hebat. Tapi dalam diam sebenarnya stres. Duit cukup-cukup, tunggu gaji setiap bulan. Aku tak mau hidup macam tu. Aku pilih simpan. Aku pilih bina aset. Aku pilih benda yang orang tak nampak tapi aku rasa. Tenang bila ada simpanan. Tenang bila tak bergantung 100% pada gaji. Tenang bila tahu aku ada backup. Nampak kaya tu sementara. Tenang tu lama. Kalau kau kena pilih, nak nampak hebat di mata orang ke atau nak hidup tenang untuk diri sendiri? Kalau kau nak mula bina hidup yang lebih tenang, DM aku. Tenang is good. Aku bantu kau mula dari situ.